Hai semua dan selamat datang. Hari ini, jom kita kupas satu topik yang kita semua pernah rasa tapi mungkin tak pernah betul-betul fikirkan. Apa rahsia di sebalik servis pelanggan yang sangat-sangat bagus? Sebenarnya, ada satu seni dan proses yang kita boleh belajar dan itulah yang kita nak bongkar hari ini. Cuba ingat balik sekejap. Mesti ada kan? Satu pengalaman tu di mana anda dilayan dengan begitu baik, begitu teliti, sampaikan rasa macam, wow, rasa macam VIP. Pengalaman macam inilah yang akan jadi inti perbincangan kita. Inilah dia rahsianya. Falsafah asas yang mengubah segalanya. Bila kita mula anggap pelanggan tu macam tetamu yang datang rumah kita, automatik cara kita fikir pun berubah. Dah bukan lagi pasal nak jual barang, tapi lebih kepada nak layan tetamu. Percayalah, perubahan mindset ni sangat-sangat powerful. Okey, jadi macam mana idea hebat ni kita nak jadikan tindakan? Yang menariknya, falsafah ni sebenarnya ada satu proses yang sangat jelas. Ada 10 langkah yang siapa-siapa pun boleh ikut. Okey, ini dia ke semua 10 langkah tu. Nampak macam banyak kan? Tapi jangan risau, tak adalah rumit sangat. Kita akan pecahkan kepada 3 fasa je supaya senang faham. Kita mulakan dengan fasa persediaan sebelum kita jumpa pelanggan tu lagi. Baik, fasa pertama, kita panggil dia menyediakan pentas. Kenapa? Sebab semua yang berlaku dalam fasa ni adalah tentang first impression. Ia berlaku sebelum pun kita mula bercakap, tapi ia akan menentukan hala tuju keseluruhan pengalaman pelanggan tu nanti. Jadi, apa yang perlu dibuat? Pertama, persediaan dalaman. Maksudnya, penampilan kena kemas dan mindset kena betul-betul positif, bersedia nak layan tetamu. Kedua, sambutan kena segera. Pelanggan masuk je, terus sambut. Jangan biar dia tertunggu-tunggu. Dan ketiga, yang paling penting, bahasa badan. Tunduk sikit tanda hormat dan bagi senyuman yang ikhlas. Terus rasa mesra kan? Irashaimase. Ini contoh paling power untuk langkah 2. Perkataan ini bukan sekadar selamat datang tau. Ia satu isyarat yang kuat. Maksudnya, kami nampak anda dah sampai. Kami hargai anda datang dan kami dah bersedia untuk berkhidmat. Kesan dia pada pelanggan memang besar. Okey, pentas dah siap. Sekarang kita masuk fasa 2. Interaksi teras. Inilah bahagian utamanya. Di sinilah kita betul-betul cuba faham apa yang pelanggan kita perlukan dan kita penuhi permintaan dia dengan sebaik mungkin. Dekat sini, yang paling penting ialah kemahiran mendengar. Tapi bukan dengar sambil lewa tau. Dengar betul-betul. Aktif. Cuba perhatikan benda-benda kecil. Pelanggan ni macam susah nak pegang barang, perlukan beg tak? Nampak macam keliru je muka dia. Lepas tu, bila dia dah buat pilihan, kita sahkan balik dengan dia. Betul ya puan, nak yang ni? Barulah kita proses bayaran. Cepat dan tepat. Contoh macam ni. Jadi puan mahu yang tahan lama dan murah, betul? Nampak simple kan? Tapi bila kita ulang balik apa yang pelanggan cakap, 2 benda berlaku. 1, kita sahkan yang kita faham. 2, dan ini yang paling penting, pelanggan tu rasa, dia dengar cakap aku. Terus rasa dihargai. Kepercayaan pun mula terbina. Dan kita sampai ke fasa terakhir. Fasa 3, kesan yang berkekalan. Jangan pandang remeh fasa ni. Ia sama penting macam first impression tadi. Cara kita akhiri perbualan tu boleh jadi penentu sama ada pelanggan tu akan datang balik atau tak. Contohnya macam ni. Arigatou gozaimasu. Selamat jalan dan jumpa lagi. Nampak tak? Bukan sekadar terima kasih. Ada ucapan terima kasih yang ikhlas, ada doa selamat jalan dan ada jemputan untuk datang lagi. Pelanggan tu akan rasa dihargai sampai dia melangkah keluar dari pintu. Inilah yang melengkapkan layanan kita sebagai tetamu. Okey, dah cukup teori. Jom kita tengok pula macam mana semua ni berfungsi dalam dunia sebenar, dalam situasi yang biasa kita jumpa hari-hari. Kalau kita tengok dekat sini, prinsip asas dia sama je, tak kira di mana pun. Contohnya, dekat kedai runcit, mungkin kita boleh tawarkan untuk balut hadiah. Dekat restoran, kalau makanan lambat sikit, kita cakap maaf menunggu dengan sopan. Dekat hotel, kita tawarkan bantuan angkat beg. Dekat call center, kita ulang balik masalah pelanggan tu untuk pastikan kita faham. Nampak kan? Semuanya pasal prihatin dan hormat. Okey, kita semua tahu tak ada siapa yang sempurna. Mesti akan ada masa di mana kesilapan berlaku. Dan inilah masanya ujian sebenar. Beza antara servis biasa dengan servis yang luar biasa ialah cara kita handle aduan. Jom kita tengok macam mana nak tukar situasi yang negatif jadi positif. Proses dia mudah je sebenarnya. Pertama, dan ini paling penting, dengar. Dengar je, jangan potong cakap dia. Biar dia luahkan semua. Lepas tu, tunjukkan yang kita faham, kita simpati, minta maaf dengan ikhlas, ulang balik masalah dia untuk pastikan kita tak salah faham. Selepas semua tu, barulah kita tawarkan jalan penyelesaian. Cuba dengar ayat ni. Saya faham situasi tuan dan saya mohon maaf. Boleh saya tawarkan gantian?
atau bayaran balik? Power kan? Ayat ni buat dua benda serentak. Pertama, ia minta maaf. Kedua, ia bagi kuasa balik kepada pelanggan. Kita tak paksa dia terima satu penyelesaian, kita bagi dia pilihan. Dia yang pegang kawalan. Jadi, bila kita dah tengok semua langkah dan contoh-contoh tadi, kita akan nampak yang semuanya berbalik kepada satu idea asas, satu falsafah. Dan dalam bahasa Jepun, ada satu perkataan yang cantik untuk semua ni, omotenashi. Maksudnya, lebih kurang, layanan ikhlas dari hati tanpa mengharap apa-apa balasan. Jadi, apa yang kita boleh buat hari ini juga? Senang je, mula dengan benda-benda kecil. Pastikan bahasa badan kita sentiasa positif. Cuba sambut pelanggan dalam masa 5 ke 10 saat. Fokus pada detail-detail kecil, kaunter bersih ke, tisu cukup ke. Dan yang paling penting, layan semua pelanggan dengan hormat yang sama. Latih dengan tim anda, jadikan ia satu kebiasaan. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Apakah satu je benda kecil yang anda boleh ubah hari ini untuk jadikan pengalaman pelanggan anda lebih baik? Fikirkanlah, kadang-kadang impak yang paling besar datang dari perubahan yang paling kecil. Terima kasih sebab luangkan masa bersama saya untuk kupasan kali ini.